Assalamualaikum guys, apa khabar? Alhamdulillah, KSCI Bursa Malaysia dah kembali bullish. Kan ada banyak kat saham yang kita boleh masuk lah untuk trade kan, untuk jadi full time trader ke nak jadi scalper kan. Boleh buat duit lah. So cerita dia, kalau kita dah ada duit kan, dah ada modal tapi kita tak ada ilmu, itu masalahnya. Kita masuk dalam Bursa Malaysia, umpama seorang perempuan yang bawa bunga masuk ke medan perang, habislah kan. Ataupun seorang askar yang masuk ke medan perang bawa bawa bunga kan. So tak kena lah kan, kita kena bawa senjata untuk masuk ke medan perang, dan senjata itu adalah untuk mencari ilmu lah terlebih dahulu. So mana nak cari ilmu saham? Ilmu saham kalau nak cari dia daripada ilmu nak jadi pelabur IPO DMT kan, pelabur placement, nak faham semua tu. Kalau nak jadi investor yang long term, kalau nak jadi trader, nak jadi full time trader, scalper, swing trader, sini dah tempat dia. Belajar from zero, untuk pelabur-pelabur zero atau pelabur-pelabur yang dah berpengalaman. So dalam TikTok FI ni, dalam FI punya YouTube kan, ada banyak testimoni kan. So jangan risaulah kan, FI boleh kongsikan semua ilmunya lah kan. Sebab FI pun dah 30 tahun dalam Bursa Malaysia. So bila tarikh seterusnya, iaitu pada 25 dan 26 Julai 2026, hujung minggu ni lah. Kali ni FI tak buat kat Nilai, tapi buat dekat Shah Alam. So warga-warga Shah Alam, warga-warga Selangor, jom jemputlah, datang kalau nak belajar serius, nak buat duit melabur saham di Bursa Malaysia kan. FI akan kongsikanlah ilmu-ilmunya. No worries, kita jumpa di sana. Alright tuan-tuan, boleh WhatsApp Haji Azila untuk keterangan lanjut. Itu saja. Assalamualaikum. Bye.